Tetapi macam Abang Din kata tadi itu, termasuk gelanggang politik ni secara accident, kerana Abang Din memegang wasiat Allahyarham Sulaiman Palestin. Boleh berkongsi tak apa? Ya, Allahyarham Sulaiman Palestin ni dia beritahu. Dia kata dia, Datuk Harun Idris dan beberapa lagi tokoh-tokoh pemimpin UMNO dulu ni, mereka adalah sahabat karib kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mereka berkawan daripada tahun 60-an, daripada seawal itu. Jadi Sulaiman Palestin kata, hubungan, walaupun dia ni sahabat karib dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi hubungan mereka ni sweet and sour relationship. Kadang-kala tu ada perbezaan pendapat dan sebagainya, dan kadang-kala tu mereka kongsi pendapat yang sama. Tapi kata Allahyarham Sulaiman Palestin, dia kata selagi Tun Dr. Mahathir Mohamad berada dalam pesada politik, dia arahkan Abang Din dan juga ahli-ahli keluarga Abang Din untuk memperhambakan diri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana kata Allahyarham Sulaiman Palestin, orang yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul komit, yang amat committed, yang betul-betul berjuang untuk nak mempertahankan nasib masa depan orang Melayu dan Islam, dia kata adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini kata-kata akhir Allahyarham Sulaiman Palestin. Dia kata Tun Dr. Mahathir Mohamad ni seorang tokoh pemimpin yang betul-betul committed, secara tulen, secara jujur, secara ikhlas untuk nak membela nasib masa depan Melayu dan Islam, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia, umat sejagat. Dan sebab itulah kalau Dinda tengok dulu ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama, apa yang diperjuangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad bukan saja di tanah air kita, tetapi juga untuk mempertahankan, membela nasib umat sejagat, nasib Palestin, Bosnia, Kosovo, selatan Filipina, Thailand, Islam di Mindanao, selatan Thailand, Islam di selatan Thailand dan sebagainya. Dan ini adalah agenda, sebahagian daripada agenda wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sebab itulah Abang Din ni sebenarnya pada hari ini khususnya Abang Din rasa amat beban. Bahu ini amat beban. Kerana dalam politik ni ada masa Abang Din naik dan ada masa Abang Din jatuh dengan begitu teruk. Khususnya selepas Abang Din lawan kes 1MDB, lawan kes penyangak Jolo yang cuba menipu kerajaan kita, songlap duit kerajaan dan sebagainya. Jadi namun Abang Din tak boleh buat apa, kerana Abang Din terpaksa memegang amanah Allahyarham Sulaiman Palestin. Selagi Tun Dr. Mahathir Mohamad berada dalam pesada politik, maka selagi itulah Abang Din kena membantu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itulah ramai orang tanya, kenapa you ni dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad tak boleh pisah, amat konsisten dengan wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dinda Sophie, kalau siapa yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad baru mereka tahu tentang wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni dia seorang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu dalam mana-mana perjuangan untuk nak menegakkan kebenaran. Kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad bercakap tentang satu-satu isu, percayalah, perkara itu ada asasnya, perkara itu akan berlaku. Cuma masa ketika yang bakal menentukannya, sama ada ia akan berlaku cepat ataupun berlaku lambat. Sebab itu kalau Dinda ingat dulu pada tahun 2004, selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia, apa Tun Dr. Mahathir Mohamad kata dalam satu majlis yang dianjurkan oleh UMNO? Dia kata, kalau kamu semua pemimpin-pemimpin UMNO tidak mau ubah perangai kamu, pada tahun 2020 rakyat akan tolak UMNO. UMNO akan kalah. Dan pada waktu itu pemimpin-pemimpin UMNO ramai yang senyum sinis, ramai yang sindir Tun Dr. Mahathir Mohamad, ramai yang kata Tun Dr. Mahathir Mohamad ni nyanyuk dan sebagainya. Mana mungkin parti UMNO yang begitu kuat nak jatuh. Tetapi dengan kuasa Allah SWT, asasnya Allah SWT, pada tahun 2018 pada PRU yang ke-14, kalau Dinda tengok apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana pemimpin-pemimpin UMNO tidak mau ubah perangai mereka, mereka mempunyai agenda kepentingan diri dan sebagainya dalam politik, akhirnya parti UMNO ditolak oleh rakyat pada PRU yang ke-14 pada tahun 2018. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad ni dia bukan wali, dia bukan bomoh,
dia bukan orang ini, saya tidak kata dia orang yang berkasyaf tinggi dan sebagainya, tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad ini orang yang berada dalam pesada politik daripada tahun 1946 hingga ke hari ini, dengan meminda fikiran yang tajam hingga ke hari ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad ini telah melihat fasa-fasa pentadbiran negara kita daripada sebelum merdeka sampai hari ini. Sebab itu, Dinda Sufi, apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, pembacaan politik Tun Dr. Mahathir Mohamad amat tepat. Setuju. Kerana itu asas dia. Kerana pengalaman dia yang begitu lama dalam politik, yang telah melalui pelbagai fasa pentadbiran dalam tanah air kita, jadi dia dapat buat satu political reading yang begitu sharp dan accurate. Ini keunikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa ni, kita nak tarik sikit perbincangan kita ni, sebab banyak cerita pasal Tun Dr. Mahathir. Kita nak bicara tentang sosok lawan seteru yang menjadi perhatian umum lah. Hari ni pun beliau berkuasa di Putrajaya. Ahmad Din juga, mungkin ramai tak tahu, budak muda seusia saya yang mungkin time tu dah jam 4, jam 5, tahun 98, 97. Ahmad Din adalah orang yang bertanggungjawab menerbitkan buku 50 dalil kenapa Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Dan saya ada banyak version lah tentang kejadian itu. Katanya ini ditaja oleh Tun Dr. Mahathir ketika itu dia beliau Datuk Seri lah, Perdana Menteri ini. Banding dibayar oleh setengah pihak untuk memburukkan wibawa timbalan Perdana Menteri ketika itu. But the thing, saya tanya soalan jujur, kenapa Banding bertindak sedemikian rupa nekat untuk menerbitkan melawan ketika itu Datuk Seri Ibrahim very powerful. Terima kasih Dinda Sufi, satu soalan yang cukup baik. Bagi saya, dalam isu ini bukan isu politik. Ianya terbabit dalam isu agama, khususnya dalam isu meliwat. Meliwat ini bukan isu politik, ini isu asas agama kita. Mana mungkin kita melantik seorang tokoh pemimpin untuk menjadi khalifah utama kita, di mana dia itu Nabi tak mengaku umat. Jadi kita, bagi saya, macam Abang Din tahu apa yang berlaku dalam keluarga Abang Din. Jadi Abang Din tidak boleh terima perkara ini. Kerana ini adalah isu agama, bukan isu politik. Kerana kita tidak mahu malapetaka daripada Allah SWT turun kepada umat Nabi Lut pada suatu masa dulu. Kita tidak mahu perkara itu berlaku di tanah air kita. Macam Dinda tanya, kenapa Abang Din begitu konsisten? Pertamanya, percayalah cakap saya, orang yang akan membunuh masa depan Melayu dan syiar Islam di tanah air kita ialah Anwar Ibrahim. Abang Din berani kata itu. Sebab itulah pada hari ini kita lihat apa saja hak-hak kepentingan orang Melayu yang termaktub dalam perlembagaan negara pada hari ini dirungkai satu persatu. Apabila DAP, pemimpin-pemimpin DAP suruh dia buat, dia akan buat. Kenapa? Kerana Anwar sudah diperangkap oleh pemimpin-pemimpin DAP. Abang Din nak cerita pada tahun 1997. Sebelum Abang Din terbit buku 50 dalil. Pada satu petang, Karpal Singh panggil jumpa Abang Din di Pudu, di satu kedai restoran di Pudu. Dia kata, Din, kami DAP sudah mempunyai bukti bahawa Anwar meliwat, Anwar homoseksual. Dalam Islam, orang homoseksual tidak boleh jadi pemimpin. Anwar must step down. Anwar kena letak jawatan. Kata Karpal Singh. Jadi dia kata, you proceed buku 50 dalil, saya akan backup. You proceed buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri, dan saya akan bercakap dalam parlimen. Tapi Dinda, orang pertama yang bercakap tentang Anwar sebagai seorang yang homoseksual yang melibatkan diri dalam meliwat adalah DAP, Karpal Singh. Dan Karpal Singh cakap dalam parlimen, dan sekarang ini termaktub, recorded dalam Hansard Parliament hingga ke hari ini pada tahun 1997. Karpal Singh mempertikaikan Anwar Ibrahim, seorang pemimpin Melayu agama Islam yang mempunyai sifat homoseksual, tidak layak untuk menjadi pemimpin kerana ini bercanggah dengan hukum mahkamah Islam. Jadi bila Karpal Singh bercakap dalam parlimen,
ianya meyakinkan Abang Din. Dan Abang Din terbit buku 50 dalil itu bukan kerana seks misconduct ataupun kerana isu liwat dia saja. Kerana Abang Din terbit buku 50 dalil itu untuk cerita kepada rakyat, cerita kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Anwar Ibrahim ni dia sedang berkolaborasi dengan IMF, dengan pemimpin-pemimpin Amerika Syarikat, pemimpin-pemimpin Yahudi, Camdasus, Paul Wolfowitz, Soros pada waktu itu, dan IMF untuk nak menjatuhkan ekonomi tanah air kita pada tahun 1997. Kita malangnya pada waktu itu, Linda, Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu percaya. Okey, menarik tu. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah orang yang amat menyayangi Anwar Ibrahim. Dia pupuk karya politik Anwar Ibrahim daripada tahun 1982 hingga 1998. 16 tahun Tun Dr. Mahathir Mohamad acukan karya politik Anwar Ibrahim. Naikkan Anwar Ibrahim secara ekspres. Pemimpin-pemimpin senior UMNO dibuang satu persatu, diketepikan satu persatu untuk buka jalan untuk nak naikkan Anwar Ibrahim. Dan itu yang berlaku kepada Allahyarham Tun Ghaffar Baba. Betul. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad begitu sayang kepada Anwar Ibrahim. Dia begitu percaya kepada Anwar Ibrahim. Dan saya nak cerita sikit. Tun Hanif Omar pada pertengahan tahun 1980-an, XKPN, bekas Ketua Polis Negara telah memaklumkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa polis mempunyai bukti Anwar terlibat dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan homoseksual. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak boleh terima. Tak percaya? Tak percaya. Wow. Dan sebab itulah Tun Hanif Omar mengambil cuti 3 tahun untuk belajar law di London pada waktu itu. Dan sebelum Tun Hanif Omar pergi ke London, dia menghubungi Allahyarham Sulaiman Plastin. Dia kata, Pak Haji, you salah seorang daripada rapat, yang orang yang rapat dengan Dr. Mahathir, you bagi tahu Dr. Mahathir Mohamad Anwar begini. Jadi Allahyarham Sulaiman Plastin kata pada Tun Hanif Omar, tak perlu ajar itik berenang. Kita keluarga, kita tahu pembabitan Anwar dalam perkara-perkara homoseksual ini seawal-awalnya daripada awal tahun 1970-an. Oh, ni. Ya. Jadi, maka Allahyarham Sulaiman Plastin pun oblige permintaan Tun Hanif dan maklumkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu percaya. Dan pada waktu itu, Abang Din tengok gerakan Anwar untuk nak sabotaj ekonomi negara pada tahun 1997-1998. Dia nak sabotaj ekonomi negara. Kita gusar. Kita takut kerana malapetaka tersebut akan jatuh kepada keseluruhan rakyat di tanah air kita. Kita berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia tidak mahu percaya. Malah sekali Abang Din jumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad di kediaman rasmi Perdana Menteri, di Sri Perdana dengan Parlimen. Beliau pernah halau saya keluar daripada kediaman dia. Kerana dia tak mahu orang dengar, dia tidak mahu dengar orang bercakap buruk tentang Anwar Ibrahim. Sebab itu dalam buku 50 dalil, dia suruh ADC beliau pada waktu itu, Datuk Ali, Allahyarham Datuk Ali, cari Abang Din, jumpa Abang Din, heret bawa pergi Sri Perdana. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia marah kepada Abang Din. Dia kata, inilah dia keluarga Allahyarham Sulaiman Plastin, suka kacau orang. Dulu your uncle lawan Hussein On, sekarang you kata Anwar adik-beradik dan sebagainya, tapi sanggup untuk nak mengkhianati Anwar Ibrahim, sanggup buat perkara-perkara ini pada Anwar Ibrahim. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu percaya. Sebab itulah saya kata, Linda, Anwar Ibrahim dan seluruh ahli keluarga dia, kalau mereka meninggal dunia, kalau mereka tak sempat untuk nak memohon maaf dari Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, mereka jawablah besok di Padang Mahsyar kerana mereka memfitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah orang yang memarahi saya apabila saya menerbitkan buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah orang yang tidak setuju dengan pandangan Tun Hanif Omar, bekas Ketua Polis Negara, dan juga Allahyarham Sulaiman Plastin apabila memaklumkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Anwar itu seorang yang homoseksual. Pada 16 tahun beliau pupuk acu karya politik Anwar untuk Anwar ambil alih tampuk pemerintahan negara. Jadi sebab itulah
apa yang diperkatakan oleh Anwar pada hari ini merupakan satu fitnah. Sebab itu, Dinda, bagi Abang Din, Anwar sekarang dia Perdana Menteri. Ya. Dia mempunyai 1001 kuasa. Sekarang ini dia memfitnah semua orang yang mempunyai kaitan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia fitnah ahli keluarga anak-anak Tun Dr. Mahathir Mohamad. Korek isu-isu daripada tahun 1980-an sehingga ke hari ini. Tuduh kononnya rasuah dan sebagainya. Tun Allahyarham Tun Daim Zainuddin difitnah. Orang yang banyak membantu Anwar Ibrahim difitnah sedemikian rupa. Syed Mokhtar Al-Bukhari, Tan Sri Abu Sahid, siapa saja yang dia nampak ada kaitan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang demi seorang dia cuba nak mematikan orang-orang korporat Melayu. Yang korporat daripada bangsa lain, dia tidak pernah kacau. Dia hanya kacau tokoh-tokoh korporat dari kalangan bangsa Melayu. Sebab itu Abang Din nak beritahu dekat Anwar Ibrahim, hari ini dia Perdana Menteri, dia korek isu-isu orang yang lama-lama dan sebagainya. Hari ini Abang Din cabar dia. Kalau dia berani, kalau dia anak jantan, suruh dia buka balik kes buku 50 dalil, let me see him in the courtroom. Biar Abang Din berdepan dengan Anwar Ibrahim dalam kamar mahkamah. Kalau kes-kes lain yang tak ada kena-mengena, dia boleh wujudkan dan sebagainya, boleh cipta persepsi dan sebagainya untuk nak mengenakan, nak menganiayai orang lain seawal tahun 1980-an dan sebagainya. Kalau dia Perdana Menteri pada hari ini, dia anak jantan, buka balik kes buku 50 dalil. Heret saya ke mahkamah. Saya nak berdepan dengan Anwar Ibrahim di mahkamah. Pada waktu itu, saya tahu apa nak cerita kepada keseluruhan dunia mengenai siapa itu penyangga Anwar Ibrahim. Saya sebenarnya terkejut. Saya tak tahu macam mana kita nak siarkan benda ni. Tapi saya harap kita boleh siarkan. Cuma abang dia begitu jujur. Saya nampak keikhlasan dia. Beliau tidak ada teks di depan mata ni, kawan-kawan. Beliau melontarkan apa yang terbuku di hati beliau. Dan saya rasa itu, saya nampak kejujuran lah, di bahawa beliau sangat-sangat jujur dan ikhlas bila berbicara tentang sosok bernama Datuk Seri. Cuma Abang Din, cuba convince me, kenapa bila masa nekat Tun Dr. Mahathir berubah fikiran dan bertindak memecat, itu pertama, bukan benda yang boleh share. Yang kedua adalah perlawanan. Selepas tu hingga sekarang Tun Dr. Mahathir begitu konsisten. Sosok ni, dia lah, saya rasa walaupun usia 100 tahun, tapi kalau kata siapa yang paling kuat melawan Anwar Ibrahim, kalau kita boleh google ke apa, mestilah insan yang orang kata yang menaikkan Anwar Ibrahim lah. Sebenarnya orang pun kalau kita boleh katakan ialah Datuk Tun Dr. Mahathir sendiri. Cuma mungkin Abang ni boleh kongsi dengan kami semua apa yang kita perlu fahami tentang karakter Datuk Seri Ibrahim ni. Pertamanya soalan Dinda tadi, di poin mana yang Tun Dr. Muhammad yakin Anwar berpanggil sedemikian rupa. Nasib baik kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu ketua penyiasatnya adalah bekas ketua polis negara, iaitu Tan Sri Musa Hassan. Jadi bila Tan Sri Musa Hassan menyiasat kes buku 50 dalil, ada bukti-bukti, ada prima facie yang mereka nak charge Anwar Ibrahim, dan pada waktu itulah baru Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu mempercayainya. Kenapa? Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad ni, dia pernah berkata kepada saya, dia tak percaya kepada pihak polis kerana polis pun suka, kadang-kadang ni suka frame orang, suka menganiayai orang dan sebagainya. Tetapi kerana kes 50 dalil pada waktu itu disiasat oleh Tan Sri Musa Hassan sebagai ketua penyiasat, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad tahu asas agama Tan Sri Musa Hassan, anak ulama, anak kepada seorang tokoh ulama, Allahyarham Tan Sri Hasan Azhari. Betul. Dan pada waktu itu barulah Tun Dr. Mahathir Mohamad yakin. Faham. Tun Hanif Omar gagal meyakinkan Tun Dr. Mohamad. Sulaiman Palestin gagal untuk meyakinkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tan Sri Sanusi Junid, Allahyarham Tan Sri Sanusi Junid gagal untuk meyakinkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan Allahyarham Tan Sri Aziz Syamsuddin pun gagal. Bekas setiausaha politik Tun Mahathir Mohamad pun gagal untuk meyakinkan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Anwar berpanggil sedemikian rupa. Termasuk saya. Saya pun waktu itu gagal untuk meyakinkan Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Sebab itu, ini satu perkara yang cukup bahaya. Kerana kita lihat pada hari ini, Anwar Ibrahim ni, dia tidak ada pilihan. Dia tahu pada PRU yang 16 yang akan datang, 90% lebih daripada orang-orang Melayu tidak akan memberi undi kepada beliau. Orang-orang Melayu telah hilang kepercayaan secara total kepada Anwar Ibrahim. Survival politik Anwar Ibrahim hanya bergantung kepada pengundi-pengundi dari kalangan bukan Melayu. Sebab itulah Anwar Ibrahim pada hari ini, DAP menjadi tokong kepada Anwar Ibrahim. Dia tidak ada pilihan. Kerana dia perlu bergantung kepada undi non-Malaysia, undi bukan Melayu, untuk dia berpaut pada kuasa. Anwar dia tidak boleh takbir negara kerana dia tidak ada otak. Dia tidak mampu untuk takbir negara, tetapi dia hanya nak berpaut pada kuasa untuk dia nak balas dendam dan sebagainya kepada musuh-musuh politik beliau. Sebab tu Abang Din kata, yang Abang Din cerita tentang Karpasing. Pada tahun 1990, dia panggil Abang Din. Dan dia bercakap dalam parlimen. Orang pertama yang bercakap menuduh Anwar Ibrahim orang yang homoseksual. Dan sekarang ni recorded dalam handset parlimen. Bila Abang Din tengok Karpasing bercakap dalam parlimen, Abang Din yakin, I'm convinced, ini bukan dia cakap ceramah di luar, dia bercakap dalam parlimen. Maka Abang Din pesu terbit Buku 50 Dalil. Abang Din suruh Allahyarham Khalid Jafri tulis, Abang Din publish terbit Buku 50 Dalil. Bila terbit Buku 50 Dalil, bila pihak polis siasat yang diketuai oleh Ketua Penyiasat Tan Sri Anwar Musa pada waktu itu, ada kes, ada provokasi, maka Anwar Ibrahim pun didakwa. Apa yang berlaku, Linda, kalau Linda ingat, bila Anwar Ibrahim didakwa, orang pertama yang buat kenyataan dalam media-media ialah Karpasing. Dia kata, saya tawarkan diri untuk menjadi peguam bela kepada Anwar Ibrahim. So Abang Din terus telefon Karpasing. Abang Din berjumpa dengan Karpasing. Abang Din tanya dia, you yang kata Anwar ada bukti, DAP ada bukti semua, you bercakap dalam parlimen apa semua tentang kegiatan homoseksual Anwar Ibrahim, you pun suruh saya proceed Buku 50 Dalil. Hari ini pasal apa you terima untuk jadi peguam bela Anwar Ibrahim? Apa Karpasing kata? Dia kata, inilah masalah dengan anak muda pada hari ini. Kadang-kadang mereka pandai, tapi mereka tidak bijaksana. Dia kata kepada saya, Din, saya bukan nak jadi peguam bela Anwar Ibrahim. Bila jadi peguam bela Anwar Ibrahim, saya akan dapat banyak lagi bukti-bukti maklumat. Nanti satu hari bila dia naik, kita hold by his ball. Kita pegang dia. Itu kata-kata Karpasing. Dan ini yang sedang berlaku kepada seorang pemimpin Melayu di tanah air kita. Dan sebab itulah pemimpin Melayu yang kianat macam Anwar Ibrahim, kita tidak boleh bagi walaupun satu undi. Keseluruhan orang Melayu khususnya dan juga rakyat secara amnya harus diharamkan beri walaupun satu undi kepada Anwar Ibrahim kerana dia adalah pengkhianat kepada bangsa dan agama kita. Kalau Anwar Ibrahim terus berkuasa, masa depan Melayu dan Islam akan punah, akan habis. Percayalah cakap saya. Dan inilah yang sedang berlaku di tanah air kita. Hak-hak istimewa Melayu walaupun termaktub dalam perlembagaan negara pada hari ini, satu demi satu dirungkaikan oleh kepimpinan Anwar Ibrahim. Apa dia kata? Semua bangsa, semua kaum adalah rakyat Malaysia. Kita harus sama ratakan. Ini bercanggah dengan perlembagaan negara. Ini bercanggah dengan pasal 153, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Ini adalah satu social contract yang tidak boleh dipertikaikan oleh siapa-siapa pun di tanah air kita. Tetapi inilah dia agenda Anwar Ibrahim untuk nak memenangi hati nurani kaum-kaum lain kerana dia nak dapatkan undi untuk dia terus berkuasa. Sebab itulah orang Melayu jangan jadi bodoh pada hari ini. Orang Melayu jangan percaya lagi kepada Anwar Ibrahim pada hari ini. Kalau orang Melayu tidak mahu kita hilang negara ini, kalau orang Melayu tidak mahu melihat anak cucu kita merempat di tanah air kita pada hari ini, orang Melayu kena haramkan
beri walaupun satu undi kepada Anwar Ibrahim. Kita nak pergi slot yang kena sebut juga, yang tentang Abang Din punya career politik. Abang Din sikit boleh iaitu Boleh, bila sebab orang nak tahu juga, sebab kita semua zaman hari ni adalah zaman di mana orang berbondong-bondong masuk PAS. Abang Din juga terkenal daripada orang kata tulang belakang Tuan Dr. Mahathir lah, orang kata kan. Abang Din dengan Datuk Marzuki lah, dua orang sosok ni yang selalu kat mana-mana Tuan Mahathir adalah dua orang ni kan. Tapi Tuan Mahathir dia tak masuk PAS, dia memang begitulah kaedah sebagai negarawan. Tapi Abang Din memilih untuk masuk PAS. Sebelum tu Pejuang, sebelum tu Bersatu. Bukan boleh cerita perjalanan tu sedikit, dan kenapa akhirnya memilih PAS. Dan saya difahamkan Abang Din begitu konsisten di Melaka, membantu kempen PAS Melaka di bawah Tuan Guru Yang Berhormat Tuan Guru Zulkifli Ismail. Boleh Abang Din cerita sikit kepada kami? Ya, terima kasih Dinda. Sebenarnya Abang Din ni dilahirkan dalam keluarga UMNO Tok. Okay. Allahyarham Sulaiman Plastin adalah bekas tokoh pengasas parti UMNO. Yeah. Ibu Abang Din pun adalah tokoh wanita UMNO Pulau Pinang pada satu masa dulu. Dan Abang Din ni datang daripada keluarga politik secara tak langsung. Okay. Macam Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi pun adalah bapa saudara pupu di Kepala Batas. Allahyarham Presiden PAS Allahyarham Yusuf Rawa adalah seorang yang amat akrab dengan keluarga Abang Din. Allahyarham bekas Presiden PAS Allahyarham Fadil Nur pun ada kaitan hubungan darah dengan Abang Din di Kedah. Jadi Abang Din ni dilahirkan dalam keluarga politik. Okay. Tetapi kerana Sulaiman Plastin ini adalah seorang tokoh pemimpin UMNO, maka secara tidak langsungnya ia mendorongkan kami semua untuk menganggotai parti UMNO pada waktu itu. Okay. Tetapi pada hari ini, untuk menjawab soalan Dinda pada hari ini, UMNO telah gagal. UMNO telah tergelincir daripada landasan sebenar penubuhan parti UMNO. Sebelum merdeka, parti UMNO ditubuhkan dengan mempunyai agenda yang cukup mulia untuk nak berjuang untuk orang Melayu, orang Islam, untuk nak memperkasakan kaum-kaum lain, hak-hak mereka seperti mana termaktub dalam perlembagaan dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, selepas era kepimpinan emas Tun Dr. Mahathir Mohamad dan selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan pada tahun 2004, UMNO sudah mula tergelincir daripada landasan perjuangan yang sebenarnya. Kerana pemimpin-pemimpin UMNO meletakkan kepentingan material, kepentingan peribadi di atas wajah perjuangan yang sepatutnya. Jadi apabila kita lihat UMNO semakin rosak dan sebagainya, dan sebab itulah kita meninggalkan parti UMNO. Pada waktu itu kita tubuh Parti Bersatu. Abang Din adalah salah seorang daripada founder member dari awal Bersatu. Tetapi kerana Abang Din ada sikit salah faham dengan Tan Sri Mahyudin, Abang Din orang yang pertama yang keluar daripada Parti Bersatu pada waktu itu. Dan Abang Din tunggu selepas Tun pun mempunyai masalah yang sama, keluar, maka kita tubuh Parti Pejuang. Dan Abang Din menganggotai Parti Pejuang. Dan atas sebab-sebab tertentu, kerana pada waktu itu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengambil satu pendirian. Bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad menolak Parti Pejuang. Bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad benci pada Parti Pejuang. Tidak. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil satu pendekatan bahawasanya kita harus mengambil pendirian untuk tidak libatkan diri dengan parti-parti politik. Kita nak padukan orang-orang Melayu secara non-partisan, melangkaui di luar parti-parti politik. Sebab itulah hingga ke hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu menganggotai mana-mana parti. Faham. Tetapi bagi Abang Din, kerana kita sebenarnya macam Abang Din mengambil pendirian keputusan untuk menganggotai parti PAS. Kenapa? Dinda, kali ini keseluruhan orang Melayu, keseluruhan rakyat di tanah air kita harus memberi tampuk pemerintahan negara kepada PAS untuk mentadbir negara. Parti yang konsisten dalam perjuangannya daripada dulu sampai sekarang, yang tidak pernah tergelincir daripada landasan wadah perjuangan mulia dia, ialah Parti PAS. Kenapa? Kerana Parti PAS ini dia nak membina masyarakat
negara yang berteraskan kepada apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berpegang kepada hukum hakam agama sebagai asas. Sebab itulah sampai hari ini, walaupun diuji dan sebagainya, Parti PAS tidak pernah tergelincir daripada landasan. Orang kata, dia tak dapat kuasa. Apa tak dapat kuasa? Ada kuasa di Terengganu, ada kuasa di Kelantan, di Perlis, di Kedah. Semua. Itu kuasa di peringkat negeri. Tetapi kita tidak pernah dengar mereka salah guna dana kerajaan negeri dan sebagainya. Malahan, kepimpinan, kalau kita tengok kepimpinan Terengganu dan Kedah begitu baik pada hari ini, Kelantan dan juga Perlis. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsuri. Hutang kerajaan negeri Terengganu daripada 1 bilion lebih pada hari ini dalam masa yang singkat diturunkan sampai tinggal 800 juta. Jadi ini membuktikan bahawasanya pemimpin-pemimpin PAS, tokoh-tokoh pemimpin PAS, mereka mempunyai asas agama yang kuat. Mereka juga telah berjaya bukan saja untuk nak memimpin orang Melayu, orang Islam untuk berpegang kepada syariat Islam yang sebenar-benarnya, tetapi mereka mampu memimpin negeri, dan saya amat yakin PAS mampu memimpin negara kita. Saya memimpin akar umbi UMNO yang lama. Saya tahu kita dapat gauge. Sebab itu bila saya pergi conduct survey secara impromptu, kita tanya orang, apa pendapat tentang PAS? Majoriti daripada orang Melayu, daripada generasi tua, pertengahan, muda, Gen Y, Gen Z, mengatakan pada hari ini kita harus bagi ataupun kita harus cuba PAS. Kerana parti-parti politik daripada DNA UMNO semua gagal. Semua gagal, telah diuji, semua gagal. Dan hari ini kita kena beri peluang kepada PAS untuk memimpin negara kita. Jawab soalan yang sangat ringkas sama dia ni. Anwar Ibrahim yang ada 8 tahun pengalaman sekurang-kurangnya Menteri Kewangan terbaik Asia kononnya lah, dia jawab, dia selalu sebut, saya dengar macam mana begitulah. Saya 8 tahun Menteri Kewangan terbaik Asia. Dan hasilnya begitu. Dan ada pengalaman luas sebagai Perdana Menteri pun berasakan bahawa beliau layak untuk diberi peluang penggal kedua lah. Ini kata-kata kawan-kawan PH lah. Dan berbanding dengan PAS tak ada tokoh yang standing Anwar, tidak ada tokoh yang ada bekas timbalan, tidak ada tokoh yang sepengalaman seperti Anwar Ibrahim. Macam mana nak menjawab perkara dia? Tak ada. Itu sebenarnya Anwar Ibrahim ni dia tidak mempunyai mutu kepimpinan yang tinggi. Sebab itu pada hari ini apa saja yang keluar daripada mulut dia menipu semata-mata. Dan dia bercakap pun tidak berlandaskan kepada fakta yang tepat. Kita lihat sidang parlimen pada hari ini dianjurkan secara live telecast pada hari ini. Tengok dia jawab, kadang-kadang semuanya tergelincir. Fakta-fakta yang dia guna semuanya tidak tepat. Anwar Ibrahim tidak mempunyai mutu kepimpinan langsung. Sebab itu Tun Dr. Mahathir Mohamad kata Anwar Ibrahim tidak boleh memimpin negara. Tapi pada waktu itu orang kata Tun Dr. Mahathir Mohamad cemburu pada Anwar Ibrahim. Dan sebab itulah Dinda pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT telah mengizinkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri untuk seketika, untuk suruh semua orang Melayu, orang Islam bukan Melayu di tanah air kita lihat betul-betul siapa dia itu Anwar Ibrahim. Dan ini yang sedang berlaku pada hari ini. Betul. Dia panggil dia Anwar Ibrahim ni kebudak-budakan. Dia suka masuk bakul, angkat sendiri. Bapak telefon, saya nak beritahu dekat Anwar Ibrahim, sebelum dia duk telefon, ada yang dia tipu pun telefon tu dengan arrogant, semua tu tidak betul. Sebelum dia bercakap telefon dengan tokoh-tokoh pemimpin negara luar, suruh dia pergi MPH lah beli buku, tengok surat-surat hubungan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak pernah cerita. Betul. Mana-mana Perdana Menteri tak pernah cerita. Betul. Sebab itu saya kata hanya Perdana Menteri yang sewel dan gila macam Anwar Ibrahim saja yang suka cerita benda-benda yang macam budak-budak pada hari ini. Dia telefon dan sebagainya. Tugas Perdana Menteri adalah untuk memimpin. Dan apa yang dia berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pemimpin luar dari segi etika, dari segi moral,
dia cannot be made known to public. Ya, betul. Dia tidak boleh cerita kepada masyarakat umum. Kerana ini adalah hubungan diplomatik antara tokoh pemimpin kita dengan pemimpin-pemimpin luar negara. Tapi dia tidak faham. Dia orang yang tidak faham perlembagaan negara. Sebab itulah hak istimewa Melayu yang termaktub dalam pasal 153, dia boleh rongkaikan satu persatu sekarang ini. Kerana tunduk kepada kemahuan parti DAP. Dan juga kerana dia tidak faham perlembagaan. Saya, Dinda, saya tidak cakap takbur. Saya rasa kalau bagi peluang kepada saya memimpin negara, kita boleh pimpin lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Kalau bagi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Taqiyuddin memimpin, mereka boleh perform lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Kalau tak percaya, bagi peluang. Bagi peluang. Anwar Ibrahim bukan tokoh pemimpin. Dia hanyalah pemimpin syok sendiri. Sebab itu pada hari ini, ramai daripada pemimpin-pemimpin ataupun penyokong-penyokong parti Perikatan Harapan, mereka kata kita patutnya bersyukur. Kita patut seronok kerana kita mempunyai tokoh pemimpin yang luar biasa. Perdana Menteri yang tidak pernah ada macam ini dalam negara kita daripada merdeka sampai hari ini. Memang betul. Memang betul. Saya tidak nafikan. Kerana negara kita tidak pernah mempunyai seorang Perdana Menteri yang sewil dan gila macam Anwar Ibrahim. Negara kita tidak mempunyai seorang Perdana Menteri yang amalkan homoseksual, kaki liwat macam Anwar Ibrahim. Sebab itu dalam isu ini, dalam perkara ini, memang dia luar biasa. Perdana Menteri lain tidak seperti itu. Jadi sebab itulah apa yang diperkatakan oleh orang-orang PH memang betul, ada asas kebenarannya. Tetapi kebenarannya itu berkonsepkan kepada yang amat negatif lah, bukan positif. Dan soalan yang kedua tadi, Dinda tanya mengenai kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad konsisten. Macam saya katakan tadi, Allahyarham Sulaiman Pastin kata, di negara kita, tokoh pemimpin yang sebenarnya Atara Melayu ni, yang betul-betul committed untuk nak membela Melayu dan Islam di negara kita dan juga ummah sejagat di luar negara adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad ni dia amat mengenali Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dia tidak mempunyai agenda Melayu dan sebagainya. Dia hanya nak menang pilihan raya, nak berpaut pada kuasa. Itu saja Anwar Ibrahim. Dan sebab itulah pada hari ini satu demi satu hak-hak Melayu dipinggirkan, dirongkaikan satu demi satu dan sedang berlaku secara amat jelas kepada kita. Jadi ini menjadi kegusaran kita kepada masa depan orang Melayu dan umat Islam di tanah air kita. Sebab itu, Dinda, orang Melayu jangan sama sekali biarkan nasi menjadi bubur. Kerana sekali nasi menjadi bubur, bubur tidak akan jadi nasi lagi. Betul. Dan nasi tidak akan jadi beras. Tak kala itu, sekiranya bangsa Melayu menangis air mata darah sekalipun, tidak ada artinya lagi, kerana segala-galanya sudah terlambat. Jadi apa artinya kepada bangsa Melayu sekiranya kita menang sorak, kampung tergadai? Apa artinya kepada bangsa Melayu sekiranya kita menang jadi arang, kita kalah jadi abu? Kita tidak boleh biarkan anak cucu kita merempat di tanah air kita sendiri. Sekiranya perkara ini berlaku, kita akan berdosa kepada anak cucu kita. Dan inilah yang menjadi kegusaran Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana beliau tahu, beliau amat mengenali Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tidak boleh buat kerja, Anwar Ibrahim tidak boleh memimpin, Anwar Ibrahim tidak ikhlas kepada orang Melayu, Anwar Ibrahim tidak ikhlas kepada perjuangan untuk nak memperkasakan syariat Islam di tanah air kita. Dia itu bukan pemimpin yang sanggup melaksanakan agenda-agenda tersebut. Bagi dia, hanya mahu berpaut kepada kuasa. Itu saja sifat sikap Anwar Ibrahim. Atas dasar inilah, Dinda, Abadin rasa sebab itulah Tun Dr. Mahathir Mohamad pada hari ini is having a sleepless night. Dia takut. Kalau negara masih diterajui oleh Anwar Ibrahim, negara kita akan lingkup, Melayu akan hilang tanah air kita dalam masa 10 tahun lagi. Ini sering kali diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Terima kasih banyak Abang Din. Saya nak cuba Abang Din kupas last yang terakhir ya, tentang fenomena yang terbaru ni adalah mempertikaikan titah diraja. Mungkin saya tak pasti ada kaitan dengan saya rasa of course mungkin cara itu dah dinormalisasikan, iaitu baru-baru ni bila Tuanku Sultan Selangor ni baru ni saya cerita baru lah dalam semalam kita Tuanku Sultan Selangor keluar menegur LRT 3 tu sebabkan perusahaan-perusahaan daripada Negara Eng dengan itu kalau kita dapat itu kita tahulah teguran tu memang valid. Tapi yang kita bimbang Zaman Din, hari ini pimpinan DAP dia balas balik. Saya terbuka, dia kata mereka tidak terlibat, pandang lebar dia bagi justifikasi seolah-olah tuanku, kalau saya kalau faham saya, seolah tuanku tak faham isu tu. Tuanku Sultan Selangor terkhilaf. Persoalan Bandin ni depa semua dalam kerajaan. Kenapa tak ditegur secara dalaman lah, kalau tak nak tegur luaran pun, sama-sama kabinet ataupun sama-sama dalaman lah dalam Pakatan Harapan tu. Adakah mereka ni langsung tak peduli dengan Perdana Menteri? Sebenarnya Dinda tidak begitu. Ini Okay. sifat semula jadi Anwar Ibrahim baling batu sorok tangan. Dulu ketika Doktor dia menjadi Timbalan Perdana Menteri, inilah yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Dia menggunakan orang Yahudi, dia menggunakan pemimpin-pemimpin Amerika Syarikat, IMF dan sebagainya untuk nak sabotage ekonomi, untuk nak pressure Tun Dr. Mahathir Mohamad akan Tun Dr. Mahathir Mohamad dipinggirkan. Seperti mana nasib Soeharto di Jakarta pada waktu itu. Kenapa? Pada waktu itu Amerika Syarikat tidak suka kepada kenyataan-kenyataan dasar-dasar luar Tun Dr. Mahathir Mohamad yang banyak mengkritik dasar-dasar luar Amerika Syarikat dalam isu Palestin, Bosnia, Kosovo dan sebagainya. Dan ini perangai Anwar Ibrahim yang cukup bahaya. Sebab itulah pertamanya saya merafak sembah menjunjung maaf kepada raja-raja Melayu. Sebab Anwar Ibrahim ni dia kalah dalam pilihan raya. Betul, okey. Tetapi Anwar Ibrahim ni disebabkan oleh sebab-sebab tertentu dilantik oleh raja-raja Melayu untuk menjadi Perdana Menteri. Okey. Dan sebenarnya Anwar Ibrahim ini adalah sosok yang kita tidak boleh percaya sama sekali kerana dia telah dipegang oleh pemimpin-pemimpin DAP. Apa yang dia buat sekarang ini, percayalah, mereka nak cuba memalamkan perlembagaan negara satu demi satu untuk nak mencipta satu perlembagaan baru untuk mensamaratakan hak-hak rakyat tanpa kira kaum, bangsa dan agama. Yang mana perkara ini sebenarnya tidak boleh disentuh langsung. Itu dalam DAP punya perlembagaan. Dalam DAP punya perlembagaan. Sebab itulah Anwar Ibrahim ini, macam saya kata tadi, dia tidak akan membela orang Melayu, dia tidak akan membela raja-raja Melayu, dia tidak akan membela agama Islam. Percayalah, dia manusia yang munafik, dia manusia yang fasik. Saya berani kata Anwar Ibrahim manusia yang munafik dan fasik. Sebab itulah pada hari ini, kalau tengok daripada segi logik, kalau saya Perdana Menteri, kalau pemimpin-pemimpin DAP kurang ajar, mendahaka kepada dunia Maha Mulia Raja-Raja Melayu, apa kita patut buat? Dia patut panggil pemimpin tersebut bukan saja untuk tegur, tetapi untuk ambil tindakan. Kerana ini termaktub dalam perlembagaan. Betul. Kalau kita pembangkang, kita bercakap tentang hak Melayu dan sebagainya, polis tangkap kita soal sesat bawah 3R dan sebagainya. Tetapi pada hari ini Anwar Ibrahim lah orang yang mengizinkan pemimpin-pemimpin DAP untuk mencumuh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Sebab itulah sudah sampai masa ketikanya Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja Melayu harus memberi perhatian secara serius dan terperinci tentang sikap dan perangai Anwar Ibrahim pada hari ini. Kerana akhirnya kalau tak dibendung, kalau tak disekat, orang Melayu, raja-raja Melayu, agama Islam di tanah air kita akan menjadi seperti nasib orang Melayu di Singapura. Percayalah cakap saya. Saya amat mengenali Anwar Ibrahim. Terima kasih banyak Abang Din. Saya sama-sama. Berapa minit kata saya tak tengok jam pun sebab saya begitu memfokuskan betul-betul setiap baik-baik kata Abang Din. Mungkin sikit 1 minit kepada penonton yang menonton ni untuk memilih ataupun yang akan memilih lah pada 11 Julai nanti di PRN Johor. Silakan Abang Din.
Saya ingin merayu kepada keseluruhan para pengundi di Johor untuk membuang undi dan memberi sokongan yang padu kepada khususnya orang Melayu dan juga keseluruhan kaum di tanah air kita untuk memberi sokongan yang padu kepada calon-calon daripada Parti Perikatan Nasional. Percayalah pada hari ini kita tidak mempunyai apa-apa alternatif lagi, tetapi sekiranya kita memberi kepercayaan dan keyakinan kepada Perikatan Nasional, ini akan menjadi satu sandaran yang cukup baik kepada masa depan rakyat dan juga negara kita, insya-Allah. Jadi berilah sokongan padu kepada Perikatan Nasional. Dan saya nak tambah sikit, bukan sekadar Perikatan Nasional, kalau tidak ada PN situ, kalau PH atau BN, undi BN. Kalau sampai tahap macam tu sekali. kita tidak bertanding dengan PN pada waktu di mana-mana kursi, jangan pilih PH. Jangan pilih PH. Kita rayu sekali lagi kepada orang Melayu dan keseluruhan rakyat di negeri Johor untuk pangkah beri sokongan kepada Barisan Nasional. Itu saya berani sebut lah, sebab memang itu disebut oleh pimpinan PAS. Jadi harus disebut. Demi kepentingan masa depan kepimpinan negeri Johor. Betul. Ini kita kena bijak sikit lah. Betul. Kena begitu. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak.